Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. So, hari ini saya nak sharekan pada tuan-tuan dan puan bagaimana kita nak setting KPI untuk perkara-perkara yang boleh kita tabungkan. Maksudnya, kita nak menabung apa objektif kita. Okey, so ada orang objektif dia nak bersara umur 55 dah 2 juta. Ada orang nak settlekan hutang rumah. Ada orang nak settlekan hutang kad kredit. Ada orang nak settlekan personal loan dia. Okey, so kali ni saya nak sharekan macam mana tuan-tuan dan puan boleh setting dan berapa banyak yang perlu tuan-tuan perlu simpan dan berapa banyak berapa tahun ianya boleh dicapai matlamat tersebut. Okey, first come to first, tuan-tuan dan puan klik financial calculator. Right, financial calculator, pergi kat TVM. Katakanlah tuan-tuan dan puan nak berapa, let's say lah kita nak 2 juta masa umur 55 tahun. Sekarang katakanlah lagi 20 tahun saya nak ada 2 juta dalam bank. Macam mana saya nak buat? Contoh Okay, so first kita akan pergi kepada 240 bulan. Okay, benchmark yang saya boleh buat dengan teknik saya, teknik rahsia, secret recipe, ada 25% bersama dengan bank. Okey, ada orang lain teknik dia lain, tapi saya letakkan benchmarking KPI saya nak bantu klien saya 25%. Okey, 25% ini punya KPI. Okey, so berapa dia perlu tabung bulan-bulan? Okay, katakanlah dia ada modal permulaan 1,000, let's say bermakna bulan-bulan dia hanya dia menabung RM276 ataupun menabung RM280 tiap-tiap bulan selama 20 tahun, dia akan dapat 2 juta. Alright, very simple. Katakanlah Abang Zack tinggi sangat lah bang. Okey, katakanlah 15% je. Alright, okey, bulan-bulan dia kena menabung 1,300. Tapi macam my personal best is benchmark 25% per year. Okay, so katakanlah 20% 626 ataupun 630 sahaja. So kat sini tuan-tuan dan puan tentukan apa yang tuan-tuan dan puan nak. Okay, tuan-tuan dan puan tentukan apa yang tuan-tuan dan puan nak dan bagaimana. Mulakan hari ni, jangan tangguh-tangguh. Mulakan hari ni tuan-tuan dan puan. Hari ni apa objektif tuan-tuan dan puan? Let's say lah, katakanlah dia katakanlah saya tak nak 240 bulan bang. Saya tak nak 20 tahun, saya nak 10 tahun. Lepas tu saya nak pencen, saya ada 2 juta bang, saya nak pencen. Boleh. So kat sini tuan-tuan dan puan tengok macam saya buat. Okey, 120 bulan. Setiap bulan kena menabung 3181 ataupun 3182. Okey, golongan orang bekerja mungkin it depends. Kadang-kadang orang bekerja ada duit. Ada yang gaji RM15,000, ada yang gaji RM20,000. Okey, katakanlah orang meniaga. Diorang meniaga hari cash duit banyak. So 3181 ni 308 tiap-tiap bulan 3181 382 ni tiap bulan tak susah. Okey. So pertama sekali, ciptakan impian anda. Anda nak buat apa? Okey, kalau ada 2 juta, tiap-tiap bulan, tuan-tuan targetlah 2 juta. Senang. Okey, long term 2 juta. Ada 2 juta, macam mana kita nak buat? Nanti saya bantu tuan-tuan dan puan. Okey, ini 128, sorry. 120, baru 3,800. Orang ada duit, tak susah. Okey. So, kat sini saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan, menabunglah. Yang paling best, mesti wajib menabung dengan bank. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.